Mana walaupun rumah atas tanah, tapi selama ni saya duduk sini sejak lahir tak boleh katakan tak pernah dah. Tak pernah masuk dalam rumah dah. Dan longkang tu tak sempurna lah ke. Jadi mungkin disebab tu air ni tak dapat nak tampung dalam air dalam longkang tu lah ke. Saya minta lah pihak yang berkenaan lebih-lebih tentang pemfaritan ni lah yang pentingnya. Pasal sistem farid ni memang itu yang akibat sebenarnya, punca sebenarnya. Air naik banjir. Saya rasa longkang terlalu kecil dan tersumbat. Tapi alhamdulillah nasib baik hujan lebat pada pukul 8 lebih tadi. Kalau petang tadi saya rasa confirm lagi tinggi air naik. Sebab petang tadi air pasang. Jadi dia dah surut lebih kurang maghrib tadi, hujan lebat pukul 8 lebih. Hujan lebih kurang sejam lebih. Air terus mendadak naik. Saya sebagai orang kampung kat sini, bila tengok keadaan kereta rosak banyak, jadi terpaksa tolong. Kereta saya anggarkan lebih pada 10 biji lah yang rosak disebabkan banjir ni.